Hai, hello, Assalamualaikum. Dalam video kali ni kita nak bercakap pasal filem terbaru lakonan Sofia Al-Barakbah dan juga Zahiril Azim. Filem ni memang sangat kontroversi. Aku tahu bagi siapa-siapa yang belum tonton filem ni, hampa jangan tengok. Jangan orang kata judge bukan-bukan, sebab filem ni hanya akan orang kata dapat dinilai kalau hang tengok movie ni. Okey, baik. Tajuk filem yang aku akan cakap ni, tajuknya ialah Amira Amir, sebuah filem berkenaan dengan seorang transgender. Ya, filem ni pasal transgender. It's quite daring, tapi aku dah langgan filem ni dekat Astro First, sebab aku nak tahu macam mana filem ni cuba untuk bermula dan berakhir. Sebab kadang-kadang kalau tim yang begitu panas macam ni, kalau gagal dibawa dengan baik, akan jadi sebuah filem yang penuh dengan bahan-bahan makian lah. Okay, tapi sebelum kita bercakap lanjut pasal filem Amira Amir ni, kita intro. Baik, mungkin aku punya review ni mempunyai spoiler, tapi aku sarankan bagi siapa-siapa yang nampak video ni dan belum tonton movie ni, okey, boleh layan dekat Astro First sekarang, ataupun ketika movie ni berada dekat mana-mana saja, hampa try layan lah dan baru judge. Okey, baik. Filem ni mengisahkan tentang watak Zahiril Azim ni, Ziyad, okey, yang mana merupakan seorang adik bongsu, bekerja dekat sebuah hotel. Dia ni memang hidup sangat-sangat malang. Dalam filem ni dipaparkan yang dia baru saja break up dengan seorang gadis. Okey, hidup dia waktu tu pun bos kena marah kan. Memang tunggal langgang lah. Abang sulung dia Zaim tu pun memang selalu bully dia. Okey, kira dia ni macam remeh lah, sebab dia adalah ada anak-anak bongsu kan, yang masih bujang menetap bersama dengan mak dia. Okay, so one day ketika dekat hotel tu, dia bertemu dengan seorang pelanggan lah, nama dia Amira. Okay, so Amira ni akhirnya menjadi kenalan dia lah, disebabkan beberapa insiden berturutan pada satu hari tu. Juga insiden pancit tayar, lepas tu anak saudara dia, anak buah dia jatuh dekat tandas apa semua. So permulaan ini menemukan hidup baru lah. Bagi Ziyad ni, dia nampak Amira ni sebagai hidup baru. So pada asalnya dia orang nak berkenal sahaja, dan kemudiannya Ziyad memilih untuk mengahwini si Amira ni lah. Okay, Ziyad tak pernah tahu pun siapa Amira ni yang sebenarnya. Dia pilih untuk tak nak tahu rasa silam. Okay, baik. So lepas tu adalah insiden berlakunya sehingga menyebabkan si Amira ni terpaksa ke klinik. Dan kebetulan kakak ipar dia pun bekerja dekat hospital yang sama, bukan klinik, hospital yang sama. Dan dekat situ terdedah lah, rupa-rupanya Amira ni merupakan seorang transgender yang telah melakukan pembedahan di alat kelamin dia untuk menjadikan dia seorang perempuan. So Ziyad ni sekarang ni berada dalam satu dilema lah. Okay, dia memang fall in love dengan Amira, tapi pada masa yang sama dia tahu perbuatan tu salah. Dan filem ni kemudiannya membawa kita ke satu sesi penghakiman lah, courtroom drama dekat second phase tu, di mana abang kepada Ziyad ni, Zaim ni, cuba untuk buat saman malu. Okay, dan apa yang berlaku? Adakah Ziyad ni akan accept dan teruskan saman itu terhadap si Amira ni yang pernah menjadi sebahagian daripada hidup dia, atau sebaliknya? Okey, baik. Movie ni terang-terang memang bukan sebuah movie yang nak cerita bahawa kita mesti respect transgender, lantaklah dia orang tukar alat kelamin ke apa ke kan. Tapi movie ni dia membahaskan tentang what if the situation happen dalam kalangan kita. Okay, of course dekat dalam dunia ni ada yang bersifat sebegini. Dia bercerita pasal dysphoria gender. Okay, yang mana orang lelaki berkeinginan untuk jadi perempuan, orang perempuan berkeinginan untuk jadi lelaki. Benda ni memang salah dari sisi agama, of course. Tapi bagaimana cerita ni dibawakan ni adalah tentang, dia nak cerita tentang what if this thing happen. Okay, yang dia silap-silap lah. Okay, dia silap-silap lah. Memang dia buat dosa tu hal dia dengan Allah. Tetapi macam mana kita sebagai orang di sekeliling dia hidup untuk settlekan orang yang macam tu.
Okey, adakah kita akan ketepikan dia? Adakah kita akan anggap dia seperti haiwan? Kita akan biarkan dia keseorangan? Dan adakah kita akan tolak dia ke tepi sehingga dia ni bukan sebahagian daripada masyarakat? So filem ni membahaskan tentang itu. Benda tu agak berat, heavy. Yes, jawapan dia mungkin ada ke arah negatif, ada ke arah positif. Dan benda ni akhirnya meninggalkan kita di hujung persoalan lah. Dekat cerita ni, di hujung ni kita macam terfikir lah, what if pada kau yang nak jadi macam Amira itu, adakah kau akan bersedia untuk hadapi kritikan daripada masyarakat, orang yang akan ketepikan kau, even mak ayah pun tak terima dia kan, sampai macam tu sekali. Dan bagi aku movie ni adalah movie yang bagi aku untuk sebuah filem Astro First memang okey. Aku bagi filem ni totally 4 out of 5. Filem ni saja dah 1 jam setengah saja. Dan bagi aku sebuah filem yang pack lah. Dia tak bosan movie ni. Aku suka dengan cara filem ni bergerak. Dia ada first half tentang perkenalan sekejap sahaja, kemudiannya ke bahagian di mana Amira dengan si Ziyad ni berkahwin, which is bahagian yang bagi aku sangat-sangat konflik lah, penuh dengan konflik dekat situ. Dan watak Ziyad, watak Zaim abang dia, watak mak dia memang tegang gila. Bagi aku memang konflik dia memang ni lah. Aku macam tu, memang what if this thing happen dalam keluarga kita, dan sekarang ni kita terpaksa menghadapi masyarakat ni, tomahan masyarakat ni yang mana memandang serong terhadap golongan macam ni. Dan kita pula yang dah bergelumang ataupun berkawan dengan geng yang macam ni, rasa yang sebenarnya diorang ni okey sahaja. So itulah persoalan yang dibawa dalam filem ni lah. Dan aku tak nampak pun kalau korang nak kata filem ni membela transgender. No, in the end filem ni ada juga nasihat jugalah, nasihat tentang pro ataupun cons golongan ni, tentang azab. Filem ni ada juga dia punya tazkirah dia, yang mana bagi aku dosnya sesuai. Dan cerita ini sendiri pun bukannya fokus kepada Sofia Al-Barakbah itu sendiri. Sofia Al-Barakbah dengan Ziyad tu, watak Zahiri Azim tu memanglah watak yang diutamakan dalam filem ni, tetapi penceritaan filem ni tidak dilebihkan dari watak Sofia Al-Barakbah. Dia fokus dia lebih kepada watak Ziyad. Ziyad ni menjadi anchor lah kepada cerita ni, daripada seorang yang gagal untuk memilih dalam kehidupan. Ianya juga adalah bayangan kepada watak transgender ni juga. Kalau Ziyad ni dia gagal untuk memilih dalam kehidupan dia, kehidupan dia memang serabut, serba tak kena, pandang serba tak kena, sebagai seorang yang perfect. Dalam filem ni juga digambarkan bahawa Sofia Al-Barakbah tu sebagai transgender pun buat benda yang sama, tapi decision dia lebih ke depan, lebih orang kata tak terfikir. So mostly movie ni tentang salah pilih jalan, tentang penerimaan orang apabila kita salah pilih jalan. So apa yang dibuat oleh Zahiri Azim ni, watak Ziyad dalam filem ni, dia pun salah pilih jalan, dia pun tak buat kajian, dia tak fikir lama pasal benda yang dia nak buat tu, dan akhirnya benda ni affect the whole family kan. So aku boleh katakan yang lakonan Zahiri Azim top notch lah, memang padu gila. Aku memang tak boleh kata apa, dia memang adalah pelakon yang sangat hebat, versatile, ada karakter yang tersendiri. Dan cuma aku boleh kagum lebih pada watak Sofia Al-Barakbah. Fazrul Khan apa semua tu aku memang tak payah nak cakap apa. Memang dia orang memang deliver watak kau-kau lah. Aku dah lama tak tengok watak Fazrul Khan ni. Aku tak tahulah, mungkin dia berlakon dekat drama TV ke apa kan. Aku jarang tengok TV. So bila aku tengok Astro First punya movie dengan Fazrul Khan ni, dengan Zahiri Azim, memang konflik tu kau-kau lah kan. Aku boleh katakan dia orang adalah anchor dalam sudut lakonan filem ni, kuat. Dan bagi aku satu benda yang aku boleh puji, macam aku cakap tadi lah, Sofia Al-Barakbah sendiri. Sebelum ni aku pernah tengok dia dalam Reza GTR, dan beberapa movie lagi. Aku rasa ramai yang mempergunakan dia because of dia punya kejelitaan lah, campur dia punya seksi apa semua tu kan. Tapi dalam filem ni memang dia deliver watak dia memang sangat-sangat
the best lah. Aku rasa ini adalah filem Sofia Al-Barabah yang sangat-sangat aku puji. Lakonan dia boleh pergi tinggi sampai ke emotion yang sangat-sangat, bagi aku tak expect dia boleh sampai ke tahap itu. So aku kalau kata hampa kata movie ni Sofia Al-Barabah is just nothing, aku rasa watak dia dalam filem ni akan buatkan hampa rasa macam wow, hampa boleh tengok Sofia Al-Barabah dalam sisi yang berbeza. Okay, so aku rasa movie ni adalah movie yang wajib tonton, okay, dekat Astrofest. Cuma hampa kena bersedia untuk tengok lah persoalan-persoalan moral dilema yang dilontarkan dalam filem ni. Filem ni of course dia tidak akan dia tak berada di satu side. Dia just di tengah-tengah untuk kita sebagai penonton ni, untuk bawa isu ni keluar daripada movie ni dan pilih side mana yang betul, pro and con. So perbincangan seterusnya yang bagus ialah selepas kita tonton movie ni, kita discuss apa pandangan kita. Dan of course lah, kita pun ada pandangan yang berbeza-beza kan. Okay, dan aku rasa tentang logik filem ni itu adalah benda yang aku kurang suka sikit. Aku tahu movie ni dia orang kata bukan based on true story, okay, tapi aku pernah baca dekat apa ni Sos Chili ke mana, tak tahu, dekat satu website ni dia orang kata dulu pernah jadi kes ni, okay, dekat Johor. Okay, dan walaupun cerita tu betul tapi tak pernah diangkat menjadi filem dan Amir ni bukan adaptasi daripada kisah tu. Tapi aku nampak yang memang story filem ni memang mirip, cuma diubah. Cuma iyalah, it can be happen to anyone. Ianya boleh berlaku dekat siapa saja. Dan aku rasa kita boleh melihat bahawa benda ni boleh terjadi kalau berlaku khilaf di kalangan agama. Tapi aku rasa sekarang dah tak ada dah. Cuma itu yang menjadikan filem ni agak kurang logik sikit lah. Sebab sekarang ni kita dah ada fatwa, aku rasa fatwa yang melarang golongan macam ni untuk berkahwin. Dan of course lah ada macam-macam ujian, test itu, test ini untuk menunjukkan yang perempuan benar-benar perempuan, lelaki benar-benar lelaki kan. Tapi filem ni memilih untuk keluar daripada logik itu. Itu yang menjadi masalah sikit. So kita boleh accept movie ni sebagai satu cerita yang berlaku dalam dunia Malaysia yang alternate universe lah kot. So kalau kita nak fikir sangat macam mana Sofia ni boleh berkahwin dengan si Ziyad ni kan, Amira ni boleh berkahwin, adakah tak ada ujian HIV ke apa ke? Yang ni apa kena letak tepi otak. Sebab dia macam tak berlaku satu logik kat situ. Dia tak ada logik kat situ. Mungkin untuk membolehkan karakter ni ke depan, so logik itu diketepikan. Sebab yalah, kita semua tahu benda ni tak impossible untuk berlaku dekat Malaysia. Tapi what if? So persoalan dekat sini, cerita ni adalah cerita yang bercerita tentang what if benda ni happen dekat Malaysia. So you go and watch it, okay, dan bagi pendapat hampa sendiri. Okay, dan ini adalah review aku lah berkenaan dengan filem Amira Amir yang mana aku tonton dekat Astrofest. Okay, boleh layan dekat Suka. Dekat Suka pun boleh layan. Okay, dan siapa-siapa yang nak langgan Suka, link kat bawah. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.